Alright, bismillahirrahmanirrahim tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, dalam video kali ni saya nak tunjukkan kepada anda tutorial macam mana nak create leads campaign. Mungkin ada yang tak tahu, bukan semua orang tahu kan. So, bagi yang tak tahu tuan-tuan dan puan-puan, dalam Ads Manager ni you tekan butang create warna hijau. Okay, so untuk you dapatkan leads dekat WhatsApp ni, you boleh pakai traffic, boleh pakai engagement atau boleh pakai leads. Ketiga-tiganya sama saja cara setting. Tetapi saya amat galakkan you pakai leads. Sebab based on saya punya data, kebanyakan leads yang masuk daripada objective leads, banyak yang boleh close. Okay, so far closing rate untuk chatbot saya pun lebih kurang 9.5%. Okay, so you pilih objective leads, create campaign. So seperti mana kita dah belajar teknik menamakan campaign. So you letak je nama 10 hari bulan 2 2026. Okay, let's say broad discovery. Okay, leads. Okay, so kalau you guna banyak ad set, letak budget dekat ad set. Kalau you guna satu ad set, banyak ads, letak budget dekat campaign. Kalau you letak banyak ad set, banyak ad set dan setiap satu ad set ada beberapa ads, letak budget dekat ad set. Itu saya dah explain dalam strategi. Okay, ni saya tunjuk macam mana nak create je. Okay, so whenever you nak guna ni, dia akan cadangkan ad set. Kalau you letak ad set budget, dia akan kata share some of your budget with other asset. So you tak payah tick lah. Okay, kita ikut budget yang kita letak pada asset level sahaja, tak payah buat apa-apa. So tekan butang next. So the main important part sekarang ni adalah untuk you setting dekat bahagian ads ni. So bagi sesetengah account yang baru, mungkin dekat sini tak keluar lagi WhatsApp. So kalau you cuba buat apa yang saya tunjuk ni, tapi dia tak keluar lagi WhatsApp, so you jangan susah hati. You buat dulu traffic atau you buat engagement dulu. Nanti lepas 2-3 minggu you dah run iklan ke WhatsApp, guna objektif lain, dia dah keluar dari yang leads ni. Okay, so kalau you baru mungkin dia tak ada lagi. Okay, tetapi kalau you dah pernah run sebelum ni, sepatutnya dia dah ada lah. Okay, so dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, pilih je objektif WhatsApp. Generate leads by starting chats on WhatsApp. So performance goal kat sini tuan-tuan dan puan-puan, jangan silap, kita nak bukan maximize number of lead, kita nak maximize number of conversation. Okay, maximize number of conversation. Kemudian you pilih je nombor yang you nak gunakan untuk masuk WhatsApp. So you boleh masuk sampai 50 nombor WhatsApp. So letak daily budget dekat sini. And then dah letak daily budget dekat bahagian audience ini, dekat bahagian setting audience ini, apa benda yang saya sarankan untuk you ubah adalah switch to original audience, ambil further limit reach of your ads. Kalau you baru nak start hari ni, tak payah buat exclude lagi. Okay, yang penting sekarang ni you letak umur je dulu. Okay, yang ni tick je. So let's say kita jual produk orang tua, nak target umur 40 ke 65. You cuba 40 ke 65. Alright, so umur, language tak payah usik dah sekarang ni, 2026 tak payah usik language. Okay, and then tekan butang next. Siap, masukkan you punya kreatif, masukkan you punya copywriting, dan message template ni paling penting. Apa yang orang nak message bila orang WhatsApp, apa yang orang perlu message you. Okay, so once dah siap setting benda ni, terus upload image lah. Saya buat satu contoh. Okay, kita upload image. So Meta sekarang ni, bila you upload image, okay, okay, contoh okay, katalah saya pakai gambar ni. Okay, so you letaklah copywriting 1. Saya dah ajar boleh letak 5 copywriting. So you letak 5 copywriting. Copywriting 4, copywriting 5. Headline you boleh letak 2, 3, 4, 5. Okay, description pun sama, you boleh letak 5. Alright, so you tekan next. Kemudian Meta akan suggestkan satu benda yang dinama image generation. So kalau image generation ni you rasa macam boleh pakai, okay, yang ni macam okay, boleh pakai, yang ni boleh pakai lah, tapi saya tak berapa suka masalah. Yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai, yang ni boleh pakai, yang ni macam tak okay, yang ni lagilah tak okay, nenek kan.
So kalau ada 4 yang boleh pakai, okey, pilih 4 yang boleh pakai, tekan butang next. Okey, semua dekat sini you turn on, tekan done. And then check dekat bawah message template ni, make sure you dah buat. Kalau you tak pernah buat, you create je new. Cara nak create new, tekan edit, buat je prefill message, letak dekat sini. Okay, hi. Okay, hi, nak tanya pasal produk apa. Okay, so kalau boleh untuk greeting atau welcome message ni jangan terlalu menjurus ke arah menjual. Okay, so dia dekat atas ni automated greeting ni bukan soalan dia lah. Kat sini dia kita letak macam ikhtiar sunnah sejak zaman berzaman contohnya. Okay, dekat sini baru kita letak hi, boleh share info produk sekian-sekian tak. So dia, you kalau boleh dekat WhatsApp ni more to question yang orang rasa macam tanya soalan. Dia bukan macam nak terus beli. Sebab kat WhatsApp ni orang nak tanya dulu, bukan terus nak beli. Okay, so once you dah siap semua, you tekan je publish. So siaplah iklan ke WhatsApp yang pertama. InsyaAllah kita jumpa dalam bonus yang seterusnya.